rumah freehold di Klebang dengan tanah yang sangat luas. Mari tengok. Ini adalah corner area dia. Seluruh lot ni keluasannya dalam lebih daripada 5,000 square feet lah. Jadi rumah ni dia ada 4 bilik, dia ada 3 bilik air. Ni boleh tengoklah posh area dia. Boleh buat dalam 2 kereta pun boleh. Lepas tu nak tambah parking pun boleh kan. Kalau tengok ni area dia memang sangat tenang lah. Dan rumah ni pun berada di penghujung jalan. Jadi memang tak ada kereta lah. Ukuran dia, lebar dia 35 dan panjang dia ke belakang. Daripada depan ke belakang dia 70. Yang cantik. Lepas tu tengok sini. Situ ada sliding door, sini ada sliding door. Jadi memang macam dia sangat bagus lah. Inilah master bedroom dia. Master bedroom dia ada betul luas. Dan dia ada satu lagi bilik air. Masa bas. Inilah bilik kedua dia. Kalau tengok dia ada sudut tinggi macam ni tak betul lah. Dia ada shared bathroom lah. Dengan bilik kedua dan bilik ketiga dia. Jadi ini bilik ketiga dia. Ini bilik keempat dia. Letaklah dengan guest bathroom dia. Shared bathroom kat luar ni. Ini adalah kitchen area dia. Dia ada countertop. Okay, kalau kita tengok kawasan ni memang luas. Rumah ni freehold.